Jadi dalam tempoh 6 second dia makan. Kita try udang garam. Dia betul sikit-sikit je ke dia makan. Bawa dah makan, dah makan. Tudur penuh. Penuh. Besar sikit. Besar sikit. Welcome to my zone. Ini zone mancing aku. Dengarkan lagu ini. Aku si Dayton, kaki mancing bawah jambatan, kaki mancing dari view kelong, menebing pulau. Semua aku sebat. Shitty zone, wow. Apapun aku lipat, ikan kecil besar semua aku sembah. Yang nak makan aku tak bau, yang aku tak makan aku lepas. Hampa tengok, ikan apa aku dapat. Hampa tengok, benda apa aku nampak. Hampa tengok, hobi ini kita yang punya. Jangan tak mancing sebab berbahaya. Lepas healing santai pecah kepala. Yang penting kita sama rasa. Shitty zone, itu perkara biasa. Rezeki itu Tuhan punya kuasa. Asalkan mancing bila ada masa. Putus ikan besar buat kita tidur tak lena. Kalau kumpau aku buka berambut 10-20 mata pada muka. Janji boleh karau. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Tu dia gogon. Shitty zone, Hitam lembok. Hitam dah tu. Rok. Tak. Okey, sampai. Meh. Jatuh. Ikut. Okay, yang dah sampai. Okey ya. Sangkap lah sana. Sana boleh pergi kan? Ada anjing ke? Oh, kat mana? Mana? Ikat lah. Dapat tak? Hah? Dapat tak? Oh, dia gitang. Dia gitang. Hobi, gitang saya 1 kilo. Kau tengok, oh my. Uncle ni dah bohok saya 1 kilo. Oh. Betul dia gua besar ni. Tapi betul gitang sini memang besar. Itu main tu besar. Oh, dah. Ni. Gitang saya 1 kilo. Okey, ni geng, sangkak dah. Oh, ni sangkak dah. Okey, faham. So, kita akan mengairi di sini. Okey, clear. Jom.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, geng. So lah ni pukul 12. Pukul 12 tengah hari kita baru naik di Kelong. Sebab apa? Sebenarnya niat hari ni nak pergi bawah jambatan. Tapi aku sampai dah tadi dekat jambatan. Sampai kat jambatan aku tengok kereta parking. Oh dia ramai gila. So aku tak jadi pergi lah. Parking pun tak ada tadi. So aku ubah fikiran dan aku berjaya menghasut sahabat aku. Kita ada Bobby. So daripada jambatan 1 dah kali aku berjaya menghasut Bobby. Tak pasal-pasal aku kena ke Kelong tadi. So pukul 12 baru kita lompat naik atas Kelong. Tak ada masalah, kita try lah. So Kelong ni dia ada ikan, geng, tapi aku tak tahulah ada ikan apa, lama dah aku tak main Kelong ni. So tak apalah, kita try, kita tengok. Kok ada ikan apa pun kita tak kisah. Tadi aku dah tunjuk gambar dia kan sebelum video. Ataupun sekejap lagi akan tengok. Brother tu dia warnet kitang besar kan, saiz 1 kilo. Gila babi punya, aku tak nak tengok lah saiz tu. Okey, apa pun jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. Jom kita tengok hari ni aku mancing di Kelong. Sangkak, nak kata sangkak pun ada sangkak lah walaupun tak banyak. Okey geng, stay tune, bye, Assalamualaikum. Okey geng, cetek lah. Sini cetek je. Okey. Kau tengok ke orang Korea ni, dia kutip kitang lah. Berlombok. Memang dia target kitang kan. Oh, kitang. So many, Here, very many fish. Oh, you only target this fish ah? Yeah. Oh. I want to take another fish, but I don't know how to catch. I want to catch this. It's okay. Oh, it's okay. Try first. Geng, oh strike. Dia strike. Tak kena tu. Tak ya, tu. Saya ni. Ada banyak ekor, dia makan. Syok kan kitang. Kitang sedap. Kitang. Okey lah, janji makan geng. Jom kita letak sini dulu, bekas tak bawa. Okey, aku pakai mata Apollo saiz 8 ni. Sebab apa? Tadi Korea tu dia dapat kitang besar 1 kilo lebih tak ke kitang tu. Pembun mau elok. Jadi kami pun pergi keramnya saya nak cari hak saiz tu, kena hak saiz tu. Oh, aku best. Kalau ikut tadi nampak dah ada putih. Ada agak tadi makan yang lain. Jom kita try lagi. 2, 4, 5. Nampak ada putih satu. Hak putih tu tak besar kot so. Try lagi. Balah ni panas aku dengan ikan ni tu. Ikan ni tak orang nak makan. Ni mengat tepi sangkak. Ni sangkak. Aku mengat tepi tu. Apa tengok. Sini cetek apanya. Ada lagi.
Dia banyak tadi. Dah lagi. Dah lagi tak ketuk. Dah lagi. Oh, kata dah. Gambar. Tang. Oh, dia geng. Dia. Oh, dia. Dia. Putih lah dong. Kena lagi. Hitang seseh ni syok layan lah. Turun makan tu. Dia. Putih lah dong. Tepi pun putih tinggi 4. Ayah. Hitang ni satu je kan. Bahaya. Bahaya sebab duri dia. Ni besar. Karan. Besar. Patut lah. Kara tu. Kau tengok kita letak tu. Dia besar syok ah. Big size. Nah, kayak player je lah sekarang. Tu, ada je. Tu. Saya besar lagi. Besar lebih daripada tempat tangan tu. Cari sesi ni ya. Ini rekod kita aku besar aku dah dapat. Saya pihak Cina tu besar lagi tadi. Oh, itu besar ni. Mana ada ni sesi ni. Ini macam makan ikan bawal tu. Oi, jaga dulu. Ha. Oh, kena lah ada yang go. Ha? Pijak dah tu. Pijak dah. Tak tu. Tuan betul je. No dah, hey. Dah sikit lah. Sorry. Jom geng. Nak tunjuk dekat hampa dalam tempoh berapa saat strike. Oh, panas tak? Tutup kalau nak tunjuk hampa dalam tempoh berapa saat strike. Nak tengok padu tak padu geng. Ini cetek lah. Okay, kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak kena. Habis dah apa. Datang ni cepat. Nak haram dia mak. Cerdik dalam tempoh 6 second. Tapi Bobby strike. Aku 6 second dia makan dah. Kasak. Syok tu. Kau tengok tu. Nekan-nekan. Rekod besar dah bagi kat kurang. Ikan ni syok yang layan. Tobat tak mohong apa lah. Bawa mic ni apa. Tu dia saiz. Mantap lah. Jadi dalam tempoh 6 second dia makan. Kita try udang garam. Dia betul sikit-sikit je ke dia makan. Bawa dah makan. Tuduh penuh. Tapi aku pernah buat safety kat ni. Bapak ni
Teh benda-benda gini kan. Oh, layan tu. Oh. FB Pro kalau ada putih. Rok tu kalau kena melintut. Kena kau ekor. Oh, nak ikut kuat. Yang mana? Gitar boy. Oh ni dengki. Ha? Oh dengki. Kena Kita ladang. kena kau ekor geng. Oh ya dah kita ladang dia pun besar tu. Anak ah? Oh ambil. Okey, bobi nak geng. Kita ambil. Ada isi tu. Atuk pun menjerit. Kena kau ekor. Tempoh 5 second lah. Makan terus. Biar lah. Kena kau ekor. Okay, ikan ni apa jangan nak buat main. Sorry lah. Kau kena pijak. Tak pijak yang tengah dia tu. Kena. Tahuan. Tuh, sengat di atas ni. Nampak ni. Oh, hitam. Oh, dia. Pekok ah. Oh, tu. Nampak tu. Mr. Korea kita. Oh. Dia pun dengan duk lawan. Kau tengok. Tu. Oh. Ah, tu besar. Very nice. Nice guys. Tadi 5 second. So kita tengok ini berapa second. Ini banyak kan ikan ni. Spesies ni banyak. Oh ya, nampak makan lagi. Nampak makan lagi. Tak tahu. Oh, terlucut. Tak sampai 5 second kan. Dah tu. Malah nak ibu. Ada ya. Ada. Oh, tak kena habis Ada. Ini memang apa? Pot dia. Kena lagi. Betul dah. Dekat. Nak saya tadi sekilo 5 second dia makan tu. Kena belakang lagi. Kita ledak kok. Cik balik lah. Cik balik ni. Okey, ada makan. Loh, tak kena. Dah. Dia makan kan. Oh, tak kena lagi. Dia makan, dia tuk. Nampak dah. Kata dah. Ada. Ini tak besar. Besar tak. Tapi sebab dia Huawei tu dia tak main. Oh, tekan lagi. Oh, telan lah. Tu kita tak ada biar lama. Biar lama telan dulu. Biar lama dia telan selalu. Oh, syok geng, syok. Tak payah ikan ni. Mantap. Geng, akhirnya naik juga ikan lain.
Bolos saja dinding itu. Rupanya ikan bolos duduk dalam tu. Lubuk dia. Okey. Ikan bolos kan. Ikan bolos ni mahal kan. Ikan bolos. Tadi duduk tengok ikan apa makan tu slow. Rupanya ikan bolos. Ikan bolos kan. Tak besar pun tak apa. Bolos sebab sedap. Bolos memang aku ambil lah. So ada sekok masih ada lagi. Boleh mau boleh. Kita try. Ikan apa yang nak tarik ni? Okey. Kita try. Jadi ikan hitam tu dia pergi dia stop sat. Kita mengikan bolos tu. Kat bawah ni pasiak ni masa ni. Makan ni. Kena. Besar sikit. Besar sikit. Ini besar sikit. Big size. Wah. Besar ke? Bok. Besar belah ni. Besar belah ni. Oh, besar ni. Oh. Telan. Okey. Angkat. Okey, kita try lap lain. Doi. Noi tapi kecil. Tak sangat kecil. Ui. Besar juga. Ni kuat. Tak, walaupun tak besar. Tapi kuat. Aduh. Oh, tak kena mulut. Okay, entah dia masuk. Ini celah lubang. Dah lihat.
kena. Kena lagi. Oh, tak kena. Oh, kena. Shock geng tu. Korea man. Oh. Good cash. Habis dah bang. Pan dah habis. Umpan tadi. Ini kita santai-santai memancing ikan. Kan tak sebab apa, sepatutnya hari ni pi nyambatan, tapi orang ramai hari ni. Aku tengok tadi kat parking ramai tengok bang. Sebab aku main lambat ni. Kat pukul 10.30 baru nak pergi jambatan. Dia tengok orang ramai, jadi aku malas hati. Kita try sangkak-sangkak yang lain lot yang lama tak nak pergi. Dah lagi tak? Kena lagi. Kita tak sesak. Okey ni. Buat apa ya sak ni? Tak mau. Cik. Buat tak mau sak ni terlepas balik. Ikan ni minta maaf yang aku kena pijak ah. Bukan sebab apa. Sebab dia punya duri dia kalau kena ni tak pergi kerja pula lagi. Okey. Oh. Mana? Ha? Lepas. Mana? Ui, kasak. Ha? GT? Ui, 2 ekor. Ambil lima. Ha? Ambil lima. Sat. Bobi serak ikan GT pula kan. Layan tu. Oh, Sirik biru. kena luak oh GT tu. Sirik biru. 2 ekor sekali. GT makan dekat kai. Kita sangkut dah tu tumpak. Dekat kai. Bluefin dah tu. Oh, ni hak tangkap bluefin kat ni. Mantap lah 2 ekor kali tu. Ikan lain. Padu. Ada. Jom angkat tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabat sekalian. Kau nampak dah duduk atas boat geng. Dah atas boat so kami dah kemas-kemas barang. So Bobby pun dah naik boat. Ni Mr. Korean guy. What's your name? Korea. Ha? Your name. Korea. Mr. Korea. Korea. Okey. Okey. So hari ni alhamdulillah lah. So tak ada ikan lain geng. Ikan lain tak apa makan. So nampak hanya kitang saja. Tapi kitang penuh tonga. Apa tengok kitang dia saiz. Kitang dia memang sangat besar lah. So alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dah ada rezeki. Okey geng. So insyaAllah kita akan repeat di Kelong lain pula. Kita akan jumpa minggu depan geng. Stay tuned, bye. Assalamualaikum. Shit is on, welcome to my zone.